Jom teman saya makan serunding daging RS Serunding. Saya rakam suara tapi tak dengar. Masalah teknikal lah ni. Biarlah saya voice over je. Inilah rupa serunding daging. Dia panjang-panjang macam ni. Asal dia tu lemak manis. Dah tu hujung-hujung lidah. Dia beli dekat kapal laut. Orang Kelantan panggil sambal daging. Orang luar panggil serunding daging. Sambal daging ni makan saja pun sedap. Macam ni. Kelantan ni sambal daging dia banyak version. Ada hok pedah, ada hok kering sangat. Saya tak makan pedah jadi saya tak sel lah pedah. Dia kena ada lemak manis, lepas tu hujung-hujung ada pedas sikit. Kelantan sambal daging soho dekat kapul Langgar dengan kapul laut. Dua tempat tu turun temurun hok buat sambal daging ni. Serunding daging ni ada 3 version. Serunding ikan, serunding ayam, serunding daging. Lepas tu serunding daging ada 2 version pun. Serunding daging tempatan dengan serunding daging impor. Macam saya suka serunding daging tempatan. Dia rasa lebih lemak. So saya makan serunding daging ni sebagai lauk dengan nasi kosong je. Memang nyakut lah. Extra nak sedap tu saya masak ayam goreng macam dalam video ni. So paket tu habis saya sore lah. Lu awak tak pernah tegas wajib awak kena tegas sekali. Dia tegas sekali sudah dah lah. Ni aku tergiang-giang wajib ada sokmo lah. Macam saya kalau balik Putrajaya kat wajib lah beli. Hari tu saya borong 20 paket. Kalau saya beli kat kilang dia boleh beli kat online jalan. Mudah. Payah pergi Kelantan tu. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.